Hi guys, welcome back to my channel, Ben Muhammad. Can I call you baby? Can you be my friend? Can you be my lover up until the... So hari ni macam kontes malam kan. Aku dah repair dah mesin dah hidup lah. Aku akan proses kat rumah kak aku. Tengah nak makan dulu. Saya dah sampai tempat, aku tunjuk lah ni. Okay, jom saya aku tunjuk. Okay. So kita dah sampai dah dekat rumah kak aku. Jom kita tengok tempat mesin. Apa kena hujan. So saya kita nak bantai kawasan ni. Lepas tu kita nak bantai kat luar ni. Tapi lo ni kita kena ikat tali dulu. Tadi aku beli yang ambil tali tu. Nampak benda ni bang, aku macam tertarik juga kan. Macam pakai ni macam jadi handsome-nya. Handsome. Bukan bikini, bukan. Aku style tu aku datang. Handsome. Aku dah buat tuang barang semua lah ni. Fikir nak ikat tali. So aku akan buat tutorial ikat tali. Ni tali yang kita beli tadi. Ni yang kita balas kat motor aku jadi tekan buah kedai. Lepas tu kena ada satu kain. Pukul 3.14 ke 3.15 kita nak start mesin. Tengoklah macam mana translate Aku akan banggakan rakyat Malaysia. Apa tengok tadi kan translate tu aku dah buat separuh lah. Macam tengok lah ni. So tinggal lagi separuh. Sebab mesin ini ban lah. Dia punya besi dalam punya pusing tu. Dia macam tak boleh aku nak explain lah. Tapi problem lah kat situ. Dia menyayang tu. Menangislah kan kau juga Barai-barai kot. Sekejap kita kena teruskan. Tadi kalau tengok aku ada stok lama tu kan. Nak pasang tali tak boleh sebab dia punya throttle aku rasa. Terus sebab wire yang mungkin ketat sangat. Bidah sangat. Sikit barai. Tapi kita teruskan. Tinggal sikit je. Dah habis dah mesin. Barunya hujan kalau mau tengok kat luar tu aku pula panggil mesin rumah dah. Nak buat satu konten kan ataupun esok tu buat konten lain. Tengok kalau nampak tengok kena pasiak dia, aku silap ada mesin. PPP kena bahagian pasiak. Habis macam luka jugalah, berdarah jugalah. Tak sesakit lah. Diberi harapan lalu hilang entah ke mana. Menangislah kan kau
Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Ben Muhammad. Ni aku nak mission kat rumah kak aku sikit lagi. Aku tak tahu lah aku nak combinekan konten untuk 2 hari ni sekali ke, ataupun kalau panjang sangat aku akan buat 2 part. 2 bahagian lah, 2 bahagian. Masalah lidah mamak ni macam ni. Aku lambat record sebab tadi aku dia pindah video lah masuk dalam tab kan, nak edit. So aku masalah lain slow. Dia macam buat daripada semalam ni aku try tak boleh. So aku main guna wifi rumah tok aku. So dah boleh. Ni baru aku boleh buat konten. Memory full lah aku tak nak record. Tak hujan hari ni. Ni aku start lambat sikit. Aku start pukul apa ni? Pukul 4 baru aku start. Sebab hangat lah ni. Stay tune. Sampai ke luar rumah. Ni aku tak buat rumah tok aku. Mungkin esok aku buat rumah tok aku. Kalau ni nak sapu-sapu, lepas tu nak bakar bang. Tengoklah. Montaj. Apa-apa je lah. Ini misi rumput lagi. Hari ni baru main motor aku. Hari ketiga misi rumput. Jom layan. I gotta keep going cause my mama say I see you. No, it's been team for life. No, everybody see I'm smiling, can't name my young man, okay. I'm tryna get out of here, I'm tryna go anyway, but I don't know, feel like I'm a dying young every day. Hey yo bro, I'm gone, and I feel. So, insyaAllah kabur. Hitam pula. So, terima kasih yang banyak tengok. Jangan lupa subscribe, like dan share. Jumpa next time. Bye.